Okey, untuk arahan seterusnya pada minggu ketiga ini, apa yang perlu korang buat adalah di menu group activities, di mana untuk group activity ni, kalau ikutkan penyelaras dah mention akan ada tugasan kumpulan dan juga projek kumpulan. Jadi sebelum ini saya dah mention untuk pembahagian markah bagi tugasan kumpulan adalah 10%, manakala untuk projek kumpulan adalah 30%. Jadi detailnya apa yang perlu korang siapkan dalam tugasan dan juga projek kumpulan adalah berdasarkan kertas arahan jadi dalam kertas arahan ni saya dah masukkan dalam Outer. Korang boleh download lah untuk simpan masing-masing. Tapi tugasan untuk korang buat pada minggu ini, assign group ikut perbincangan masing-masing lah. Group mana yang korang nak masuk, random ikut pemilihan masing-masing, tak ada paksaan, ikut keselesaan masing-masing nak grouping dengan siapa. Tapi untuk kedua-duanya, tugasan kumpulan dan juga projek kumpulan, korang boleh form group dengan ahli-ahli yang sama ahli yang sama dalam tugasan kumpulan ataupun dalam projek kumpulan. Ataupun sekiranya kalau korang nak ubah ahli kumpulan masing-masing, contohnya dalam tugasan kumpulan bersama dengan kawan lain, dalam projek kumpulan nak buat dengan kawan lain, ianya terpulang ikut masing-masing keselesaan masing-masing, tiada paksaan. Okey, yang penting apa yang korang kena buat by individu, korang kena pilih ataupun assign mana-mana nombor group yang saya dah formkan dalam Outer. Jadi kalau ikutkan ada 24 pelajar yang register under subjek ni, under kursus ni, totalnya ada lebih kurang 24 ikut sistem. Jadi dalam ni akan ada 6 kumpulan. Jadi 6 kumpulan ni maksimum pelajar adalah 4 orang. Jadi random lah korang nak pilih grup mana, bincang dulu dengan kawan. Contohnya dah form dekat luar untuk bersama-sama. Jadi assign lah, kita pilih grup 4 contohnya. Jadi akan masuk bersama-sama. In case tersalah masuk nombor kumpulan, salah dengan member lain, korang boleh remove sendiri. Korang boleh jana sendirilah. Korang boleh assign sendiri, remove dan add semula masuk grup lain yang korang dah bincang dengan rakan yang nak satu kumpulan. Korang boleh handle sendirilah sebab saya dah unlockkan button untuk pemilihan. Sama juga dengan projek kumpulan. Okey, jadi dalam tugasan kumpulan, contohnya korang assign dalam grup 2, tak semestinya dalam projek kumpulan kena nombor yang sama. Terpulang itu ikut masing-masing. Boleh je duduk nombor kumpulan yang mana, tak semestinya kena sama antara dua kumpulan ni. Sebab saya akan marking berdasarkan penghantaran dan juga marking direct daripada grup yang telah korang masuk namanya. Okey. Okey, yang tu yang korang kena buat perkara pertama lah, assign dalam mana-mana grup. Yang ni saya akan open pada minggu kelas kita lah, minggu ketiga 5 April nanti. So boleh on Okey, apa yang korang kena buat, korang boleh download kertas arahan tugasan kumpulan dalam Outer saya dah masukkan. Jadi detailnya apa yang korang perlu siapkan dalam tugasan kumpulan adalah berdasarkan kertas arahan di mana 10% untuk markah tugasan kumpulan. Tugasan kumpulan ini disediakan oleh penyelaras kursus, jadi dia sama je untuk semua section penyelarasan. Jadi tujuan utama tugasan ini adalah untuk memberi experience, pengalaman kepada pelajar dalam meneroka isu dan juga trend dalam teknologi pendidikan, di mana ianya adalah merangkumi cabaran, trend masa hadapan, future lah, dan perubahan dalam peranan guru pada masa kini lah. Jadi apa arahannya saya akan terangkan, di mana tugasan ini seperti saya mention awal tadi, korang perlu form group dalam lebih kurang 4 maksimum 4 orang pelajar. Jadi akan ada 6 grup maksimum 4 orang.
Dan setiap pelajar perlu mencari maklumat mengenai isu dan trend dalam teknologi pendidikan di mana ianya merangkumi cabaran, trend masa hadapan, perubahan dan juga peranan guru masa kini. Jadi yang ni korang boleh divide lah antara ahli-ahli kumpulan dan seterusnya korang perlu menyediakan report akhir ataupun laporan bertulis di mana laporan tu mesti ada beberapa kandungan iaitu yang pertama pengenalan huraian kepada isu atau trend yang dikupas. Contohnya isu atau trend yang korang pilih adalah penggunaan teknologi AI dalam bidang TVET. Contohnya jadi kena hurailah berkaitan dengan isu trend yang dipilih. Dan perkara kedua, huraian ni mestilah berkaitan dengan bagaimana bidang teknologi pendidikan ni dapat membantu, dapat memberi impak kepada bidang teknologi pendidikan, terutamanya adalah untuk bidang TVET. Dan huraian tu mestilah ada rujukan dan rujukan tersebut adalah rujukan ilmiah. Contohnya jurnal, artikel, newspaper, buku, e-book, kertas persidangan ataupun apa-apa sumber yang ilmiah. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga mesti ada kesimpulan. Apa kesimpulan keseluruhan berkaitan dengan isu yang dikupas dan isu yang dipilih related dengan teknologi pendidikan TVET. Dan yang keempat, mesti masukkan senarai rujukan. At least 10 rujukan yang dirujuk, lebih tak ada masalah. Jangan kurang. Jadi formatnya kena refer dekat APA style. Yang ni korang boleh search lah. Reference APA style format. Jadi boleh refer APA style. Dan yang kelima, ada lampiran. Sekiranya adalah, tapi dinasihatkan kena buat, di mana lampiran ni adalah seperti contoh meeting doodle. Meeting doodle tu contohnya screenshot ataupun SS bukti perbincangan kumpulan. Contohnya korang discuss by Google Meet, korang discuss by Telegram ataupun korang discuss by WhatsApp group ataupun apa-apa platform online yang membuktikan perbincangan berlaku dan ada report bertulis ataupun minit mesyuarat setiap meeting yang dibuat. Contohnya pertemuan pertama, pertemuan kedua. Jadi clear lah berkaitan dengan discussion ni, di-divide ikut task masing-masing dan ada bukti kerjanya berlaku dalam kumpulan. Okey, seterusnya adalah panduan laporan di mana report ni mesti ditulis dalam format Microsoft Words. Jadi nanti hantar soft copy pun kena ada dua format iaitu Words format dan juga PDF format. Okey, dan laporan ni either one, korang nak tulis dalam bahasa Melayu boleh ataupun English pun boleh, tapi tak boleh campur. Salah satulah, kalau pilih bahasa Melayu lah daripada awal. Kalau pilih English lah daripada awal, daripada cover sampai ke lampiran. Okey, format tulisan yang ditetapkan adalah font size 12, jenis tulisan Times New Roman dan spacing untuk dokumen tersebut mestilah 1.5 spacing. Jadi kena ikut format yang ditetapkan. Dan bilangan pages mestilah minimumnya adalah 10 pages. Lebih tak ada masalah, tapi jangan kurang daripada 10 pages dan ianya tidak termasuk cover hadapan, rujukan dan juga lampiran. Maksudnya hanya kandungan daripada starting pengenalan sampailah penutup. Okey, dan perlu ada page number di bawah, di tengah-tengah. Okey, ini kena ikut format yang ditetapkan oleh penyelaras. Dan perlu guna format APA style reference ataupun APA format, contoh untuk penulisan jadual, rajah, rujukan, macam korang menulis thesis lah, dia ikut APA style format. Dan perlu hantar report berbentuk soft copy sahaja.
Tak perlu printing, tak perlu hantar kepada saya by hand ataupun hantar hard copy. Okey, hanya hantar soft copy di platform Outer ikut yang saya dah mention awal tadi dekat group activity. Boleh salah seorang ahli sahaja yang hantar sebab dia by group. Okey, untuk tempoh tugasan akan diberi lebih kurang 10 minggu. Starting dengan minggu ketiga, sekarang adalah minggu ketiga bermula 5 dan 6 April sehingga minggu ke-10 dan minggu pembentangan akan berlangsung pada minggu ke-11 iaitu waktu pertemuan kita di Bangi. Minggu ke-11 iaitu pada 31 Mei dan juga 1 Jun tu adalah pembentangan. Jadi group by group kena bentangkan hasil dan kena buat slide pembentangan dan setiap ahli kumpulan wajib perlu bentang sebab semua ni ada markah. Okey, cadangan untuk planning untuk tugasan ini adalah perancangan sahaja. Nak follow boleh, tak nak follow pun tak ada masalah. Tapi yang penting ikut due date yang ditetapkan untuk bentang dan untuk submit. Okey, minggu pertama rancang dulu aktiviti. Minggu pertama ni dah tak dikira lah, kira-kira minggu ketiga sebagai minggu pertama. Lepas tu korang perlu menyusun segala maklumat yang diperolehi. Ni maybe minggu ketiga, keempat dan juga kelima. Dan minggu penyediaan slide tu bolehlah buat pada minggu ke-9 ataupun minggu ke-10 terpulanglah. Dan membentangkan dapatan ni adalah pada minggu ke-11. Yang ni adalah perdana, jadi dia tak sama dengan pesisir. Jadi yang ni korang follow yang pesisir punya tarikh lah. Okay. Untuk tarikh perhantaran di Outer soft copy report tersebut, korang kena submit di platform Outer dekat ruangan group activities. Perlu upload soft copy lah report yang siap. Okey, keperluan tugasan ni korang boleh refer jurnal-jurnal artikel yang ilmiah lah yang seperti saya mention awal tadi. Yang penting ianya adalah sumber yang dipercayai dan juga sumber ilmiah. Okey, ini adalah pembahagian permarkahan. Ada markah untuk report dan juga ada markah perbentangan. Jadi ini kena alert pada minggu kita akan jumpa secara face to face. Penilaian berlaku iaitu sebanyak 40%. Jadi portfolionya kena hantar report sebelum korang bentang. Okey, itu saja penerangan untuk tugasan kumpulan. Saya akan terangkan berkaitan dengan projek kumpulan selepas ini.